Okey, Assalamualaikum. Dan seperti biasa, jumpa lagi kat channel Abang Edi. Hari ni abang jalan-jalan di negeri Pahang. Sekarang ni kita berada di Teriang. Tadi kita dekat Kemeloh. Kita nak explore bandar lama ataupun pekan lama di Teriang ni. Kita tengok sampai dari sini sampai ke ujung sana. Kita tengok apa yang kita boleh lihat di pekan pekan lama di Teriang ni. Teriang ni besar juga tuan-tuan. Okey, mari kita tengok apa yang kita boleh tinjau di pekan lama Teriang. Teriang ni pun antara salah satu pekan besar jugalah dalam negeri Pahang ya. Dia kalau parlimen saya rasa masih lagi dalam parlimen Bera lah mungkin Teriang ni ya. Saya tak pastilah tu. Tapi ini antara bangunan-bangunan lama yang terdapat di pekan Teriang ni. Saya sebenarnya tak pernah datang ni. Ini kali pertama kita ke pekan Teriang. Saya suka explore bangunan-bangunan lama. Bekas-bekas lama seperti ni. Ini memang kegemaran saya. Di depan sini semua bangunan lama. Di belakang sana bangunan baru. Kita tengok bangunan lama saja. Bangunan lama, bangunan baru banyak di mana-mana. Tak kita nampak tahun lah. Lalu dia ada tahun kalau bangunan lama. Kita jalan lagi ke depan sana. Tengah hari mengembang. Bangunan lama. Ada dah cat cantik ya. Mungkin ada satu lorong sendiri kat sebelah depan sana. Hari ni hari Minggu, jadi mungkin kat sini kurang sikit lah aktiviti dia. Mungkin ada apa tu, Teriang, warisan Teriang. Bagus juga nanti kita tengok apa yang kita boleh dapat jumpa dekat sini. Okey. Nice juga dia buat. Sana ada Teriang warisan. Apa ni? Pasar malam Teriang. Kat sini malam. Pasar malam. Ada mural art kat sini. Nice juga nanti kita tengok sana Teriang warisan kat sini. Kedai lama ni jauh juga macam ni. Ini lain sikit lah dia punya bentuk lah belah Pahang ni. Ni kedai kodok ni untuk polis Teriang. Polis IPD Bera. Kat sini ya. Okey. Kita tengok. Faham lah sikit.